Bukan semua batu karang hempedu ni kena bedah. Batu karang hempedu, bila sebenarnya kena buang ni? Doktor cakap korang ada batu karang hempedu. Korang pun Google, buatlah research sendiri Nak kena buang ke? Nak biar je batu karang ni? Yang ramai tak tahu, bukan semua batu karang hempedu ni kena bedah. Kalau korang buat ultrasound secara rutin, sebagai contoh, you buat executive screening lah setiap tahun kan, and then jumpa ada batu, tapi tak pernah pula ada sakit ataupun ada gejala selalunya tak apa, boleh tunggu dan boleh pantau je. Tak semestinya kena buang. Tapi kalau dah ada simptom tu, tu cerita lain. Tanda batu karang dah memberi masalah adalah sakit teruk kat bahagian atas perut atau sebelah kanan. Biasanya sakit teruk tu jadi selepas makan, khususnya kalau makan makanan-makanan yang berlemak seperti pastry atau dessert kegemaran korang lah. And sakit tu merebak sampai ke belakang, ke bahu kanan ke belakang. Berkaitan juga dengan muntah atau demam, kulit atau mata menjadi kuning. Kalau ada gejala-gejala atau simptom-simptom ni, saya rasa gallbladder dah nak kena buang. Bukan sebab batu tu saja, tapi sebab dia akan datang balik. Problem akan datang balik berulang kali pada masa hadapan. Dan satu hari berpotensi boleh menjadi infection yang serius. Yang baiknya, pembedahan ni boleh dibuat secara keyhole surgery. Tak perlu luka besar lagi. 4 lubang kecil saja. Malah ada setengah tempat boleh buat 3 lubang kecil. Ada yang boleh balik rumah pada hari yang sama, tapi selalunya keesokannya lah. Lepas 2 minggu dah boleh kerja macam biasa. Kalau korang tengah dilema nak bedah atau tak, saya sarankan cakap jumpa dengan pakar bedah am atau pakar bedah hepatobiliary. Diorang akan memberi pandangan berdasarkan kondisi semasa korang.